Ush, abang pejabat tanah slow-slow masuk kereta lepas kena marah. Saya nak viral ni, tengok pejabat tanah ni minta saya berniaga je. Mari kacau. Orang nak berniaga boleh je kata. Tengok pejabat tanah ku hajar kata. Kerajaan kita bukannya macam ni. Tapi saya pakai kereta besar, dia orang ni dengki. Orang kampung ni pun sama je berdengki. Tengok ni. Ni. Rakyat nak cari makan pun tak boleh ni. Ni. Pejabat tanah ni ku hajar. Orang bangunkan bangunan boleh lah. Nak utuhkan, nak apa. Nak cari rezeki sesuap nasi tak boleh. Niaga macam ni buka kanopi hari hujan. Lepas tu angkut mari tengok dia orang ni mari sampai notis pada bapak. Hei, aku gerak pun. Ni tengok ni. Tengok ni. Jabat tanah ku hajar ni. Padahal bukan 24 jam pun. Nak niaga bulan-bulan puasa. Solusi nak cari rezeki. Nak buat raya. Tengok ni. Aku tengok ni. Ya Allah ya Tuhanku, tengok pejabat tanah ni ku hajarnya. Kau jangan pergi dulu. Kau mengajak aku, kau nak mengajak aku kan? Ni, tengok pejabat tanah ni ya Allah. Kau tengok pejabat tanah raut. Memang pejabat tanah raut ni gua hajar. Tengok. Sekali ni aku viral, aku tak pernah marah macam ni. Tapi kau orang mari waktu aku berniaga. Orang lain berniaga tak apa. Orang lain berniaga okey. Ni pejabat tanah ni aku nak ambil muka seko-seko ni. Ni pejabat tanah ni. Aku berhenti viral. Orang tengok lah. Niaga macam ni kecil-kecil dengan niaga kereta atas kereta. Tanah air sendiri. Tempat kerajaan suruh kita bantu rakyat miskin. Bukan malah ditindas. Malah dianiayakan. Ni. Dianiakan aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Cari rezeki di tanah air sendiri. Itulah. Nak tengok rakyat Malaysia ni, saya ni. Tumpam niaga tanah Rizal Jalan. Kedai tutup buka. Tapi tak kena. Tengoklah, orang lain boleh niaga. Waktu saya niaga, baru semalam dengan hari ni baru niaga. Dah mari. Saya tak niaga tak mari. Saya niaga mari.